Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ni siapa nama ni? Uzai. Sila hormat cikgu dekat depan tau. Kalau cikgu bercakap, tolong dengar. Okey. Cuba tengok dekat sekeliling awak. Ada sampah tak? Ada sampah, sila kutip. Kalau tu simpan dekat mana? Ya, betul. Lepas tu cukup tak pencahayaan ni? Cukup. Dah cukup cerah. Okey. Berkelip pula dah. Tak apa, nanti technician akan atur tu. Tak betul. Memandangkan awak macam nampak bersemangat. Iskandar Uzai nama. Macam tak betulkan. Sila bacakan doa. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak ambil kehadiran semua. Kalau cikgu sebut nama, sila cakap hadir. Boleh? Okay. Amira, Dayang, Nurina, Haziq, Nik pergi mana? Tandas. Jo, Islah, Atira, Aida, Uzai, Syamil, Lionel, Iskandar, Daus. Okey. Baiklah, dekat sini cikgu ada. Apa ni? Ada apa? Sangkuik lagi? Beg. Okay. Ada sos. Ya, betul, ada sos. Cuba tekan ni sos apa? Sos tomato. Ya, betul. Ni sos apa? Sos cili. Ni sos apa? Pandai. Ni sos apa? Sos tiram. Sos pecicah. Ya, betul. Perasan tak dia punya color lain tak? Ada cili-cili. Okey. Jadi hari ni topik kita adalah berkaitan dengan sos. Sos. Okey, jadi sebelum cikgu nak mulakan sesi pengajaran pada hari ini, cikgu nak berikan jeli kepada sesiapa yang boleh jawab soalan. Sekiranya awak dapat kumpul banyak jeli, cikgu nanti pada akhir pengajaran nanti cikgu akan bagi hadiah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang asas maksos, betul. Betul. Berikan tepukan kepada dia. Ya. Boleh. Sini kita bagi. Ya, betul. Okey. Uzai, awak kata tadi maksos kan? Okey, cuba bagi tahu definisi dia. Definisi dia, sos adalah cecair berperisa dan berperasa yang dipekatkan dengan ejen pemekat. Okey. Sos ni cair atau pekat? Dia cair, tapi dia boleh pekat semula. Pekat semula. Pekat. Dia cair. Mana hitam? Ada cair, pekat dengan sos. Tadi orang cakap ada cair, ada pekat, betul kan? Okey. Dekat sini ada tulis ejen pemekat. Ejen pemekat. Awak tadi apa? Tepung jagung? Betul, boleh ambil. Lagi tepung jagung? Tepung gandum lagi? Betul lagi? Ru lagi? Yeast sudah masuk topik lain. Nanti kita masuk topik roti pada minggu hadapan, boleh? Okey. Okey. Selain daripada ejen pemekat ni, kita gunakan telur sebagai ejen pemekat.
Tadi kita ada belajar pasal telur tak? Betul tak? Ya. Okay. Telur ni, dia yang ejen pemekat dia, telur kuning atau telur putih? Putih. Kuning. Jawapan betul dia adalah kuning. Okey, seterusnya untuk kegunaan sos. Saya nak Daus, boleh tolong bacakan? Sebagai komposisi makanan, satu kombinasi kerana ia dapat memberi rasa, tekstur dan warna yang seimbang dalam makanan. Okey, kenapa kegunaan sos penting dalam makanan? Contohlah kan? Ha? Betul. Okey. Pernah tak tengok makanan kering je? Pernah tak? Ada selera tak nak makan? Tak selera kan? Jadi kita perlukan sos untuk jadi seimbang. Sos ni pula ada banyak warna. Okey, untuk kategori sos, cikgu nak Iskandar macam biasa sangat. Ni. Tolong bacakan ni. Boleh ke hadapan? Kategori sos, sos asas, mother sos. Hasilan sos utama yang belum dipecahkan kepada hasilan pecahan sos kecil. Kecil. Bukan keli, kecil. Okey. Ia bertindak sebagai sos dasar kepada sos-sos kecil yang lain. Contohnya sos tomato dan menghasilkan sos bolognese. Ya. Mother sauce ni ada banyak. Okey, nanti kita akan masuk ke dalam mother sauce lebih mendalam. Sos ini dia bertindak sebagai dasar kepada sos-sos kecil yang lain. Sebagai contoh, sos tomato dia boleh menghasilkan sos bolognese. Okey, untuk tujuan sos dalam makanan, saya nak Dayanglah bacakan. Sebagai pelembab dalam makanan. Kedua, menaikkan rasa dalam sesuatu hidangan. Ketiga, penambah tekstur pada hidangan. Okey. Tadi dekat sini kata sebagai pelembab dalam makanan. Sos tu dia sebagai pelembab. Kenapa dia sebagai pelembab? Ya, betul. Pandainya Uzair. Berikan tepukan. Beraninya kau nawari di. Pandai. Okey. Lepas tu menambahkan tekstur pada hidangan. Contohlah kalau makan ayam, mesti ada mushroom sauce. Selain daripada mushroom sauce, black pepper sauce. Betul? Okey. Kita akan masuk kepada mother sauce pula. Semua boleh nampak? Nampak Okey. Jari cikgu tinggal. Okey. Nampak Okey. Ni adalah mother sauce. Cuba kira mother sauce ni ada berapa? 5. Okey. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bechamel. Yang kelima? Iskandar, sila berdiri. Awak cakap apa tadi? Awak cakap madu mekeh tadi. Saya dengar. Sila hormat cikgu yang dekat depan ni. Okey. Okey, Iskandar, tadi awak cakap apa tadi? Cuba namakan sos-sos tadi. Namakan sos-sos yang kawan awak sebut tadi. Sos tomato. Espadronis. Okey, ejaan dia Espanyol. Espanyol. Yes. Espanyol sauce. Yes. Hollandaise sauce. Yes. Bechamel. Maksud ni? And the last one is volute. Velouté.
Ya. Macam ada Itali-Itali sikit, okey? Okey. Sekarang kita nak tahu apa komponen-komponen yang ada dekat dalam sos ni. Okey, setiap resepi mesti ada bahan-bahan. Sebab kalau tak ada bahan macam mana kita nak masak kan? Betul tak? Betul. Okey. Bahan-bahan tu sos tomato apa? Yang ni? Minyak zaitun. Yang kedua? Yang ketiga? Bawang putih. Tomato. Jadi bahan utama untuk buat sos tomato apa? Tomato, betul. Okey, untuk sos yang kedua, sos Espanyol. Okey, dalam ni ada apa? Mayrepoix. Sebut Mayrepoix. Okey, Mayrepoix tu adalah sayur-sayuran gabungan daripada carrot, bawang Holland dan seleri. Tahu tak seleri tu apa? Seleri badan. Okey. Okey, ni ada apa? Mentega. Ni tepung dan stok perang. Okey. Stok perang ini diperbuat daripada apa? Tadi yang sebut tulang ikan kan? Okey. Tulang ikan lagi? Lagi? Yang main-main dalam kelas ni nak berdiri atas meja ke? Okey. Tulang ikan ni bukan sos perang, tapi tulang ikan ni dibuat untuk stok putih. Ya. Stok putih dan stok perang. Okey. Stok perang ni daripada benda-benda yang besar, yang gemuk. Kambing, lembu, kerbau. Zirafah. Kambing, lembu. Okey. Badak tu jadi hitam nanti. Risaunya. Badak boleh makan ke tidak? Tak boleh. Okey, hari tu kita belajar halal dan haram. Badak halal ke haram? Haram hukumnya. Okey. Itik. Itik dalam kategori sos stok putih. Okey, dia macam ayam dengan itik. Dia dalam kategori stok putih. Okey, yang ini adalah salah satu cara untuk awak menghafal nama-nama mother sauce. Nama mother sauce tadi kan susah kan nak sebut? Susah kan? Okey. Mari kita menarikkan dia lagi supaya awak mudah ingat. Okey, Daus tolong baca. Okey. Dekat sini cikgu tak nak ajar suku kata. Tapi suku kata ni lah kita akan cepat ingat. Okey, nama kaedah ni adalah kaedah akronim supaya kita senang mengingat sewaktu exam nanti. Okey. Kita ada B, V, I, to. Okey. B untuk apa? Mana Syamil berdiri? Syamil berdiri. B tambah Syamil jadi? B tambah Syamil. Bersyamil. Pula dah. Tiba-tiba tak nak tulis.
Okay. Ni V. Okay, Syamil boleh duduk. Terima kasih kerana usaha anda. Okay, velocity. Velute. Okay. Kalau untuk echo. Apa tadi? Saya dah ajar. Iskandar. Espanyol. Espanyol. Okay, kenapa Espanyol ni dekat tepi ni lembu? Tepi Espanyol tu lembu. Sebab? Sebab Espanyol ni diperbuat daripada stok lembu, stok perang. Okey, ni adalah macam biasalah kalau to ni untuk tomato. Lepas tu ni untuk Hollandaise. Pandai. Ingat tahu, nanti masuk exam. Okey. Jadi untuk pengenalan asas mother sauce ni sampai sini saja. Boleh tak cikgu nak seorang? Apa yang korang faham tentang asas mother sauce ni? Saya pilih lah. Yang belakang lah, Nurina. Rumuskan apa yang saya ajar tadi. Ya? Ya, mother sauce. Okay, sos kecil kita nak masuk lagi. Ya. Kita masuk sos ni je. Okay. Ya. Ya, betul. Berikan tepukan kepada Nurina. Baiklah, untuk seterusnya kita akan belajar tentang sos kecil. Okey. Tadi saya dah dengar ni ada orang cakap ni ibu sos, betul tak? Okey, kalau ibu mesti ada anak. Tak. Dia tak perlukan bapa sebenarnya. Dia tak perlukan bapa. Mungkin boleh diterima bapa dia tu kicap. Okey, dalam small sauce. Okey, berikan satu definisi small sauce. Saya nak Amira tolong bacakan. Sila bangun Amira. Okey. Sos kecil ialah sos yang dihasilkan daripada sos asas utama iaitu mother sauce dengan menambah bahan tambahan lain seperti krim, wine, jus lemon, cendawan dan lain-lain. Okey. Small sauce ini dihasilkan daripada mother sauce. Betul tak? Okey. Tadi ni mother sauce apa ni tadi? Tomato. Betul tak? Okey. Tomato campur mai repuah. Mai repuah ni apa tadi? Carrot, celery, bawang Holland. Campur dengan apa ni? Daging cincang. Campur dengan apa? Oregano. Campur semua jadi bolognese. Pernah makan bolognese pasta tak? Pernah? Tak pernah pula. Tak pernah. Bolognese pasta yang biasa tak pernah? Tak pernah. Tak apa, nanti cikgu ajak korang makan tau. Tak apa. Ya. Okey, kenapa pakai wine? Cakap haram. Okey, wine. Okey, kenapa saya tulis kat sini wine? Ini adalah tujuan dia untuk pembelajaran sahaja. Mother sauce dan small sauce ini berasal daripada France. Okey, bila orang-orang France ni dah buat macam ni, diorang akan gunakan bahan-bahan tempatan diorang. Seperti bahan tempatan yang diorang mudah dapati adalah wine. Wine ni selalunya diperbuat daripada apa? Buah anggur. Pandai. Boleh ambil. Okey. Okey, Amira boleh tak tolong simpulkan apa itu small sauce tadi? Simpulkan rumusan. Pemahaman saya, small sauce tu daripada mother sauce. So kalau mother sauce tu sos yang besar, daripada sos yang besar tu boleh hasilkan beberapa small sauce. Ya. Contoh yang kita belajar adalah daripada tomato, campur dengan mepua, campur dengan daging cincang, campur dengan oregano, boleh dapatkan bolognese sauce.
Yes, betul. Sebenarnya ada banyak lagi small source yang kita perlu pelajari. Tapi itu kita akan masuk ke dalam topik minggu hadapan. Boleh? Okey. Okey, cikgu nak semua berdiri. Boleh? Berdiri. Okey. Siapa yang sakit? Sakit gigi? Tak apa, nanti pergi klinik gigi tau. Kena tolong cikgu cabutkan. Semua berdiri, bergerak ke hadapan. Ke depan sini. Okey, ni tolong meja ni, tolong ke belakang kan. Okey, semua ke depan Kita buat bulatan ke depan ni. Okey. Cikgu nak semua ambil jelly ni, tapi korang kena jujur waktu ambil ni. Pastikan jangan tengok apa yang dekat dalam ni. Apa yang korang dapat, itulah korang punya. Boleh? Boleh. Okey, pas ke kawan. Dayan, tolong. Okey, semua dah dapat? Dah dapat? Okey, tunjukkan jelly yang awak dapat. Okey. Alah, Aida pula. Ya, ada baki kat dalam. Ada boleh pilih yang lain. Okey, tak ada. Okey. Okey. Dekat dalam tu kan ada jelly kan, ada color kan? Okey. Sila berbaris ikut color-color tu. Okey, kalau ada stiker tu sila berdiri ke hadapan. Alah, ketua. Ya. Yang ada stiker tu adalah ketua kumpulan. Okay. Okey, hari ini kita akan main fan and pick, iaitu dalam snake ladders. Okey, peraturan game ni, pelajar perlu menjawab soalan terlebih dahulu dekat dalam fan and pick ni. Jadi pelajar akan tarik fan and pick ni. Dekat sini ada soalan. Sekiranya tidak dapat menjawab soalan dengan betul, maka kumpulan awak tidak boleh bergerak. Jadi kita akan skip kepada kumpulan yang lain. Okey. Faham? Okay. Ni dadu dia. Okey. Okey. Beratur betul-betul. 1, 2, 3. Ni 1, ni 2, ni 3. Kali hijau je tahu. Okey, hijau, kuning, ni pink. Okey, barislah. Awak kumpulan apa? Hijau, okey. Ni kumpulan apa? Okey, betul. Okey. Okey, hijau dulu mula. Okey. Ya. Okey, sila bacakan soalan. Stok merah ni buat daripada apa? Tulang besar-besar. Stok merah? Tulang lembu. Tulang lembu? Ya, boleh main. Paling tinggi je. Boleh. Boleh. Paling tinggi. 1. Okey, guna stiker tadi. Oh, stiker tu. Okey, naik terus. Okey, grup kedua. Okay. Siapa yang dah jawab ke belakang Apa? Bolognese pasal ialah sos kecil yang dihasilkan oleh? Ya, betul. Balik betul-betul. Sila jujur. Alah, tak elak lah. Kena telang kat ulat ke? Okey, grup seterusnya. Okey, baca kuat-kuat. Apa? Ya, betul. Boleh balik. Sini soalan.
Sila jujur. Tak jujur cikgu potong markah. Okey. Okey, guru seterusnya. Cikgu mengelak ni, cikgu macam mana cikgu dah ingat mengelak. Uzi. Mengelak je cikgu. Penyedap rasa. Ya, betul. Cepat. Siapa paling laju dia pemenang. 3. Okey, yang kedua. Turun. Alah naik tangga kan. Okey. Cikgu ni lawak ni cikgu. Dah tak naik 2 ni. Berapa tu? 5. 10. Ni cikgu melawak ni cikgu. Tadi nombor Okey ni. kita orang panjat ulang. Salah Tomato. Ya, betul sini. Bayu Syamil. Go Syamil. 3. 2, 3. Okey. Jom. Jom. Cikgu betul lah cikgu naik tangga. Betul cikgu Okey. betul. Apa ni? Betul. Ya. Betul. Lawak. Awak sini tadi. Tiba-tiba atas ni. Sila jujur tak jujur cikgu potong markah dan berdosa. Okey, jawab. Okey. Apa? Salah. Kau boleh lain. Kau boleh tak? Cuba dulu. Salah. Okey. Betul. Salah. Baru je. Definisi. Tadi cikgu terangkan. Apa tak? Definisi sos. Definisi sos. Ada tadi. Ada apa tadi? Apa? Okey. 5, 4, 3. Kata penyedap makanan. Ha? Dia ada guna Ini daripada Betul. Dia berpekat. Jom, sekejap meja tu. Okey. Apa? Okey, betul. 5. Balik. Okey. Tanganmu majam ni soalan mudah ni. Salah Tengok. dia. Soalan ni. Salah. Betul. Main bola main. Mana kita? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cikgu dia banyak ulang. Tengok. Nah. Betul. Cikgu dia banyak ulang, cikgu nancing tu. Cikgu saya mau. Okey. Ai sikit lagi ni nak dari kita orang ni. Lagi sekali. 6. 3. Sila jujur. Berapa kali? Apa ni jawapan ni? Betul ke tidak? Salah. Salah. Jawapan dia betul, tapi orang cakap salah. Apa tadi? Salah. Tepung. Bahan utama. Salah. 1, 5. 2, 3. Salah. Teruskan. Berapa lagi? Berapa kita nak 2 lagi kan? Tengok. Bechamel. Siapa dibuat daripada sos putih? Salah, Belute. Ya, salah. Bukan. Okey. Korang nampak ni jawapan? Mana tak mereka tu mula tu. Tolong Zek. Lima ke sini. Ha? Salah.
Hollandaise warna apa? Salah. Tiga ni. Hah? Apa? Ya betul. Benar ke? Benar ke? Betul ke? Sekali ke balik tak balik lagi. Kita orang panjat tahu dah dia tadi. Betul ke ni? Cikgu dia tipu tadi kena ular pun dia naik. Okey betul. Pemenangnya kumpulan. Cikgu dia kena ular dia naik atas. Tak apa, tak apa. Okey, semua boleh duduk. Duduk. Duduk tempat masing-masing. Okey, macam mana permainan tadi, seronok? Okey, kita belajar pasal apa tadi? Sos. Okey. Okey, baiklah cikgu nak seorang rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini. Saya nak pilih yang mana yang paling baik, yang paling baik, yang paling baik. Hah? Itik. Tak nak lah main itik. Haziq. Okey, sila rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini. Ya? Ha? Satu lagi? Sos kecil. Ya, betul. Okey. Dalam ada sos tu tadi, kan ada 5. Nyatakan 5 tu. Okey, kawan-kawan pun boleh tolong. Okey? Bechamel sauce. Okey, yang betul? Lagi 3? Hollandaise. Tomato. Lagi satu lagi? Belute. Pandai. Okey. Jadi hari ini kita belajar tentang sos, mother sauce daripada kategori, tujuan dan small sauce. Okey. Yang lain ada sos pula dah. Sorry, cikgu tu sasul pula. Okey, yang lain ada soalan berkenaan dengan topik ni? Tak ada, semua faham? Semua faham Semua jelas? Okey. Kalau semua jelas, cikgu nak bagi tugasan. Cikgu nak semua salin buat ulang kaji. Salin minggu depan cikgu nak tengok. Okey. Ulang kaji topik dessert production sebab minggu depan kita nak buat kelas amali tentang pencuci mulut. Okey. Okey, Uzair boleh tolong terangkan? Macam seronok je. Cikgu pun nak tahu juga. Okey. Allah memang tidak menjanjikan bahawa hidup ini akan mudah dan selalu indah. Tetapi Allah berjanji bahawa di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, betul. Okey, pengajaran hari ini. Okey, berikan tepukan gemuruh kepada Uzair kerana berani. Okey? Jadi pengajarannya hari ini kita harus sentiasa yakin bahawa setiap cabaran pasti adanya hikmah yang tersendiri. Jadi jangan mudah putus asa. Macam game tadi, ada yang mati kena ular tapi diorang bangkit lagi, naik tangga. Okey. Jangan panjat ular, cikgu nampak yang panjat ular. Kenapa? Mana sifat kejujuran tu? Cikgu nampak tadi. Okey. Jadi itu saja untuk kelas hari ini.
Terima kasih untuk semua kelas kerana bagi komitmen kerjasama yang baik sepanjang sesi pengajaran yang berlangsung. Okey, saya nak seorang untuk bacakan doa. Iskandar. Okey, sekian, terima kasih. Balik nanti, kalau yang pakai motor, pakai topi keledar sebelum balik. Yang pakai kereta, pakai apa? Pakai apa? Seatbelt. Supaya tak apa? Kemalangan. Tak cedera. Okey. Okey, semua boleh balik.